Selamat sejahtera. Anda nampak logo ni sudah tahu siapa saya kan? So sebelum ni saya ada channel Telegram yang post soalan dan penyelesaian secara harian. So sesudah lama saya buat posting secara gambar lah. Tiba-tiba terkeluar cadangan nak buat posting yang jenis video. Tapi masalahnya ialah yang medium bahasa itu. So selepas saya lama fikirlah, saya pun ambil keputusan nak menggunakan bahasa Melayu sebagai medium bahasa. So mungkin kadang-kadang dia akan tercampur dengan bahasa Inggeris lah. Tapi kebanyakannya adalah bahasa Melayu. So pelajar yang DLP, kamu jangan marah ya. So saya akan buat video tentang soalan-soalan dari percubaan negeri, SPM tahun-tahun lepas atau soalan yang jenis KPAT dari berbagai sumber rujukan yang setaraf dengan matematik tambahan SPM. So untuk pengetahuan anda semua, saya tidak akan berbincang soalan bagi yang soalan hukum linear di kertas 2, lagi soalan pengaturcaraan linear di kertas 2, lagi dan soalan-soalan yang mempunyai kesalahan yang besar. So jadi jika soalan itu mempunyai kesalahan yang besar, tapi saya masih buat video bincangkan, kamu boleh beritahukan saya. So kerjasama anda amat dikasihi. So selamat menonton video dan harap anda mendapat manfaat daripadanya. Terima kasih.